anda boleh singgah ke Taman Buaya Teluk Sengah. Wah, cuba tengok di sini ya. Tapi sebelum anda bercakap tentang buaya di sini, tempat ini pun dah sejarah. Dah berusia 106 tahun. Dan sekarang ni dah generasi ketiga yang menjaga tempat ini. Buaya ni semua tangkap dari Sungai Johor. Lepas bela, sini sudah ada 50 sampai 500 lebih. Tapi sekarang sudah ada 1,100 lebih semua sini. Mula daripada moyang sebagai hobi. Lepas tu atuk dia pula menjadikan perniagaan. Dan sekarang ibunya pula jaga. Tak lama lagi Johannes pula yang akan menguruskan Taman Buaya ini. Masa untuk makan. Masa untuk makan. Bangun semua. Hari ni Nadia berpeluang untuk memberikan buaya tembaga di sini makan. Tapi sebelum tu cuba tengok dia orang makan apa ni? Ayam fresh, ayam segar. Jadi Nadia dia beritahu tak payah nak takut-takut. Kita balingkan sahaja. Dah bersedia semua? Bismillahirrahmanirrahim. Nadia akan baling dekat tempat yang dia orang tengah tercumuk tu. Harus Nadia beritahu kepada anda, buaya tembaga iaitu buaya ni dia punya pandangan dekat depan dia tak nampak tau. Dia bahagian sisi sahaja. Jadi kalau nak baling ayam ni tak boleh baling kat depan. Dia tak nampak apa-apa. Jadi kena baling dekat bahagian sisi. Dan cubalah sebab balingan dia kadang tersasar. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dah. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Wah, semua dah dekat dah. Okay, balik kat tengah. 1, 2, 3. Sana. Kan, kalau depan dia tak nampak, dia kena ke tepi. Seronoklah. Sebab ini adalah pengalaman pertama Nadia beri makan kepada buaya tembaga dalam jarak yang dekat ni nampak ni. Cuma tu lah Nadia beritahu boleh bagi makan, tapi jangan kita letakkan tangan kita luar daripada tembok ni. Bahayalah. Ciri-ciri keselamatan harus diutamakan. Dan kalau anda perasan masa Nadia tengah bagi dia orang makan semua ni kan, ada setengah ayam tu walaupun lalu sebelah, tapi buaya ni tak perasan. Rupa-rupanya Nadia difahamkan buaya ni dia punya dia bau tak kuat sangat pun. Jadi mungkin dia tak perasan lah bau ayam tu, dia tak dapat nak detect kan. Tapi dia punya deria getaran dan juga suara, dia boleh dengar suara orang tu. Yang tu dia punya di antara deria yang kuat untuk buaya. Dan juga yang ni tadi Nadia perasan, ada seekor buaya ni dia dapat ayam kan, dia mengap ayam tu, tapi dia tak telan-telan pun, dia biar je dekat dalam mulut dia tu, tak makan pun, tak gigit pun ayam yang kita bagi tadi tu. Rupa-rupanya orang di sini bagi tahu buaya ni mungkin dia dah kenyang, tapi dia simpan siap-siap, dia tak nak kawan-kawan buaya dia yang lain ambil makanan tu. Jadi tunggu dia lapar baru dia makan balik. Kita perangai ya buaya ni. Okey, saya nak beritahu, buaya kalau bergaduh dia tak gigit tau. Dia tak gigit, dia akan hentakkan kepala dia. Siapa yang kalah baru yang menang tu akan gigit dia. Itu cara buaya melawan. Dan andai kata waktu tengah bertempur, dak terkena dekat bahagian otak dia cedera. Lepas tu ada orang kata terkena sesuatu lah dekat bahagian sini, dia boleh mati. Ni sensitif lah dekat bahagian sini. Saya nak lepaskan telur buaya ini dari jarak ini ke bawah. Anda tengok apa terjadi. Kalau telur itik ke telur ayam ke akan pecah. Tapi yang ini 1, 2, 3. Tak terjadi apa-apa. Ingat, ini bukan telur rebus ya. Telur asli buaya yang dalam ni masih lagi lembut. Okey, sebab apa dia lasak? Sebab itulah kita tak kisah. Kalau nampak ibu buaya yang dekat sarang tu lenyek, masih okey lagi dia punya telur ni. Ini adalah kerana, jom Nadia tunjukkan kepada anda. Kita kopik satu persatu ni, dia punya ni. Nampak dia punya cengkerang ni ataupun bahagian luar telur ini memang sangat-sangat tebal. Nampak? Sangat tebal. Kalau kita kumpulkan ni, kita buat macam ni, kita rasa dia macam kaca tau. Memang keras, memang tebal. Okey, dan kemudiannya di sebalik ataupun lapisan yang kedua selepas dia punya cengkerang ini, nampak? Okay. Ada lapisan lagi. Lapisan ini pun memang cukup tebal. Nadia pegang ni macam getah Lampung tau. Nampak dia tebal. Jadi sebab itulah dia tak pecah. Okey. Nadia akan nak bucurkan ni. Dia akan bucurkan, saya bucurkan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cubit. Okey. Nampak ni. Nampak? Ini membuktikan telur ni bukan telur rebus.
tuangkan. Saya tuangkan kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan kat dalam ni. Sama juga macam telur biasa. Dia ada telur kuning, telur putih. Tapi telur kuning dia ni agak lebih besar lagi. Jadi di sini selain daripada dapat tengok buaya, dapat bagi makan, apa lagi aktiviti lain? Kalau murid-murid umur 9 sampai 12 kita akan bagi ini. Betul. Ini untuk macam murid-murid boleh masuk cari dia punya jawapan semua. Oh, macam kuis lah. Kuis, ya. Kasih tanya gigi buaya, rahang atas ada berapa. Kalau jawab betul semua, ada hadiah? Ada hadiah sama satu kecil punya sijil. Wow, ada hadiah, ada sijil untuk pengunjung yang dapat jawab dengan betul. Baguslah. Baik, terima kasih Johannes. Batu bertanda kilometer kosong di Teluk Sengat. Jalan sikit jumpa. Tapi kan, makin banyak batu bertanda kilometer kosong ada jumpa di negeri Johor ni, makin